Halo. Hujan pula. So macam mana hari ni? Okey tak okey? Kerja busy ke tak? Gila. Apa ni? Siapa yang tengok video last, mungkin ada yang dah komen. Kalau korang hari tu ada tengok video sebelum ni, aku ada tanya apa ni, siapa yang nak tengok video yang macam kat cakap-cakap tu, kat macam kebanyakan motovlogger lah. So hari ni aku try dulu. Cuma tu lah, tak ada topik cakap apa. Hari ni ada satu topik nak borak. Ada satu video aku jumpa, dia cakap pasal sekarang drive kereta dia tak seronok lah macam dulu. Okay, so dalam video dia aku just nak explain lah, tapi versi kita yang kat sini, yang kat Malaysia. Dia ada kata dekat dalam tu, driving untuk dia dah tak fun lah. Maksud driving dia dekat sini, kalau korang tengok dalam video tu, dia ada mention yang setiap kali kalau cantiknya, apa ni, kalau sebelum ni dia ada cakap pasal macam mana dia drive lah. So untuk dia drive, bukannya drive macam ulang alik kerja apa semua dia. Untuk dia drive tu macam passion ataupun hobi. Macam contoh, kalau kat Malaysia, maybe siapa yang main kereta, sekali-sekala nak pergi toge, pergi Genting, ataupun pergi mana lagi lah, aku tak tahu. Tapi aku just bagi pendapat daripada perspektif lah, perspektif aku. Yang waktu aku bawa kereta ni, aku tak main sangat lah kereta. Macam pergi masuk group, community apa semua. Itu time aku cakap daripada perspektif aku yang waktu aku main motor dulu lah. Sebab dulu time main motor banyak benda aku buat. Mula join group, tu pergi jumpa macam-macam YouTuber, sebab waktu tu dia buat event apa semua. Waktu awal-awal kan, main motor dulu, time tu ramai gila main motor. But yang ni fasa sebelum Covid lah. So aku ambil perspektif tu untuk kereta lah. Macam cakap, selalu kalau nak main kereta apa semua, kena jalan maybe sejam ataupun 30 minit, sejam lah biasanya nak pergi satu tempat tu. Macam contoh dekat Gunung Ganang ke kan, ataupun bukit. Macam contoh kalau dulu main motor, pergi Genting, Bukit Tinggi, Kuala Kelawang, tu biasa lah, memang standard tempat macam tu. So nak pergi sana je dah makan masa berapa lama dah kan. Lepas tu belum kira minyak tol apa semua. And then bila dah sampai sana, tiba-tiba roadblock lah, ataupun jam lah, ataupun time tu lah ada kereta lane hogger lah, ataupun dekat situ lah time tu ada macam-macam masalah lah. And then takkan setiap kali hujung minggu nak hadap benda tu kan, hadap benda-benda yang aku cakap tadi lah. So biasanya hujung minggu, biasa orang nak rehat lah kan. Rehat sama ada spend time dengan family. Maybe ada yang nak keluar, pergi bercuti, ataupun pergi jalan-jalan. Maybe waktu ni je lah masa yang korang ada untuk main kereta ke, main motor ke, tak kisahlah. Tapi ni aku just generalize kan. So dekat dalam video tu dia pun mention yang ada community lah. Bukan community, tapi ada sekelompok lah, sekelompok atau sebilangan orang yang rosakkan. Tak adalah rosak, cuma dia membuatkan hobi tu dia dah tak seronok tau. So siapa yang aku maksudkan? Biasanya orang-orang macam ni kan, yang buatkan certain hobi tu dia dah jadi kurang seronok lah. Tak dia cakap tak seronok, ada je yang masih suka lagi kan. Macam contoh, aku bagi satu POV untuk seorang rider ataupun seorang driver kan. Diorang nak main kereta atau motor, diorang mesti ada group. Takkan diorang ride ataupun drive solo kan, kalau tak sunyi lah. Tapi ada je, aku tak nafikan tak ada je orang yang solo pun pergi. Sebab dulu aku pun start dengan solo. Aku ride sorang-sorang, pergi tour naik Genting, Bukit Tinggi, dengan motor aku dulu.
So waktu tu sebagai solo, and then time tu lah baru aku jumpa community yang lain, and then aku join, and then dari situ aku jumpa ramai orang, and then group aku pun dulu aktif. So macam setiap bulan maybe ada TTS, and then maybe dalam setahun tu akan ada 1 atau 2 kali akan ride ke luar negeri. Waktu tu pergi Kelantan, ada yang waktu tu pergi Perak pun ada. So macam-macam lah. Ada macam-macam aktiviti Kelantan, Terengganu, Perak, banyak lagi. And then dia seronok lah. Waktu tu memang seronok. Ride motor sama lah. Kalau aku cakap pasal kereta, mesti ada juga group Proton S70 ni kan, Proton S70 Malaysia. Cuma aku macam sejak dah main motor kan, macam pun dah malas nak spend masa dekat benda-benda macam tu. Nak cakap dia membuang masa, tak ada pun. Actually seronok. Disebabkan aku dulu main motor, aku belajar banyak benda. Macam nak modify motor sendiri. Berapa kali dah aku tukar brake, tukar brake sendiri, tukar exhaust sendiri, tukar tayar pun ada sekali. Cabut rim, lepas tu terpaksa naik kereta pergi bengkel untuk tukar tayar. Lepas tu apa lagi, benda-benda simple. So dari situ aku beli macam-macam alat tools macam screwdriver, spanner, ratchet, apa semua. And banyak knowledge aku dapat disebabkan aku join group tu je. Padahal group tu asalnya untuk lepak-lepak kan, dengan orang-orang yang bawa kenderaan sama macam kita. Tapi group tu tak basis lah. Ada je time tu motor lain, tak sepertinya satu model je ataupun satu brand. Group tu memang okey. So sama juga dengan kereta, mesti ada group. Maybe orang buat group kenderaan kan. Cuma aku kadang perasan diorang ada juga brand-brand dia kan. Macam ni group Proton S70 ataupun group Proton, atau ada group Proton Saga ataupun group Myvi, group Ativa, Avanza, apa semua tu. Ada kat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, apa semua. So nak kata bila join group tu buang masa, tak ada pun. Actually banyak benda yang kau boleh belajar kat situ. Dia jadi buang masa bila group tu, biasanya ni group-group yang baru buat lah. Biasanya orang panggil BBNU kan, budak-budak baru nak up. Group yang dia buat untuk ajak keluar pergi main motor atau main kereta. Lepas tu itu je lah, tak ada hasil. Tapi nak kata kalau ada group yang macam tu buat macam tu juga, tak ada lah. Tak ada aku nak cakap tu semua buang masa, tak. Ada je. Kadang hujung minggu kalau siapa yang bujang ataupun tak ada family, ataupun diorang banyak masa free, tapi diorang nak lepak dengan adik-beradik ke, kawan-kawan ke, family ke, tak ada kan. So dengan ada group community tu, bagus lah. Dia membantu diorang lagi untuk memupuk silaturahim So diorang dari situ boleh lah belajar mana tempat bengkel-bengkel yang bagus. Sebab diorang dalam satu group kan, mesti ada seorang tu jadi leader ataupun kepala. Dia akan ajak, okay geng, bengkel ni okay, dia dah buat, dia boleh review dia boleh bagi kata yang tetap. Okay, bengkel ni bagus, selalu on time apa semua. And then nak cari spare part senang. Contoh kalau ada orang tu accident, nak claim insurance, barang tak ada, member ni maybe tahu orang dia ada kabel ke, networking ke, untuk cari spare part apa semua. So kadang group ni banyak je benefit. So bila aku cakap pasal, balik ke topik yang pasal kenapa drive ataupun maybe bawa motor, riding lah, drive ataupun riding, dia jadi bosan bila ada, bukan bosan, dia jadi kurang seronok bila ada satu kelompok yang merosakkan culture ni. So biasanya group orang-orang yang macam ni, dia tak sekepala, ataupun bukannya dia masuk group tu ataupun community tu dalam niat yang tak elok lah, tak ikhlas. Bukan tak ikhlas, just niat yang lain. Biasanya orang buat group ni untuk nak kenal ramai orang lagi, nak tahu tempat apa yang bagus, spare part apa yang okey, orang ni modi apa, okey kita nak follow gak, dia modi okey, kita pun nak modi apa semua. And then kadang group ni pun ada buat
aktiviti kat luar, pergi luar negeri ke, luar daerah, pergi drive ataupun ride ramai-ramai. Tapi yang bila aku cakap orang yang rosakkan komuniti ni disebabkan niat yang tak baik. Biasanya macam contoh, kalau korang tengok video-video, ada banyak lah video kat Malaysia yang pasal event-event kereta. Korang boleh tengok Adrian Low ke, Kaki Speed ke apa semua, bila buat event kereta. Tak kisahlah event kereta macam mana pun, event otomotif lah secara general. So kita boleh combine kereta dengan motor. Kalau korang tengok dalam tu, ada je ramai yang okey pergi event tu elok, tak jadi monyet. Tak ada nak ram sana ram sini. Bila ada event nak ram, tu tak ada masalah. Kau nak ram lah. Itu event untuk rev bomb. Tapi bila tak ada pun benda lah tu, time tu pula korang nak rev bomb lah, time tu lah nak buat bising apa semua. Bukan tu je, ada je maybe certain influencer ataupun content creator yang, tapi aku nak cakap kat Malaysia tak jumpa lagi lah. Banyak okey je. Tapi bila aku tengok video yang orang tu cakap pasal ada certain community ataupun kadang community tu pun datang daripada influencer-influencer yang macam tu, yang membuat perangai monyet apa semua dekat dalam community ataupun culture tu, membuatkan culture tu kurang seronok lah. Driving ke riding ke apa, sama juga. Aku bukan cakap kereta je bro, motor pun ada. Motor lagi banyak, rampage apa semua, standard lah. Kereta pun ada. Cuma nampak tu tak nampak ke tak nampak tu, itu ikut lah. Tapi kalau korang tengok kat tracks, banyak je kereta buat hal agak. Tak mestinya motor. Cuma motor tu jumlahnya lagi banyak, sebab semuanya boleh nampak kan. Kadang ada video rampage apa semua. Tapi kereta pun ada, sepah. Lagi-lagi yang aku tak suka, yang budak yang baru dapat lesen lah, ataupun budak yang baru upgrade daripada kereta yang sebelum ni dia orang pakai Myvi ke Azia ke apa. Paling banyak aku nampak sekarang S70 lah. Tak kisahlah 3 silinder ke 4 silinder ke, tapi aku rasa 4 silinder lagi ramai lah. Budak-budak baru nak up. Mentang-mentang kereta ni murah, so aku cakap base model lah S70. Base model S70 70,000, ataupun maybe boleh dapat lagi rendah. Kenapa aku cakap base model, aku compare base model? Sebab cuba korang tengok harga kereta yang sebelum diorang pakai. Kalau brand new lah, macam Myvi ke, ada yang 50-60,000, maybe lebih. Saga pun sekarang dah boleh dapat 40 lebih, 50 lebih. Tak jauh pun dengan 70,000 tu. Of course ada orang kata comparison tu tak adil. Kenapa diorang nak angkat base model? Tapi kalau korang fikir, actually kalau angkat S70 base model lagi berbaloi. Sebab biasanya orang macam ni yang baru nak up ni akan cakap, diorang boleh modi. So daripada spend duit lebih beli flagship X apa semua, diorang tak perlukan tu. Diorang beli base model, and then jimat duit boleh beli barang kat Shopee ke, dekat AliExpress ke apa, nak modify atau pergi bengkel. So 70,000 untuk kereta, and then maybe spend dalam 5,000 ataupun 10,000 dah boleh dapat kereta yang lagi bagus daripada macam flagship ataupun flagship X punya variant lah untuk S70 ni. Macam contoh kalau dia orang buat stage 2 modi ke apa kan, tukar exhaust, full system, Valvetronic, lepas tu buat apa, air intake, lepas tu buat turbo downpipe, ataupun nak modi cantik-cantik, letak body kit apa semua. So dia orang dapat jimat duit daripada bayar yang mahal kan, 90-95 ribu ringgit untuk flagship ataupun flagship X. Dia orang just beli base model lah, yang premium punya ke ataupun bawah lagi kan. Yang base model punya dah kira murah sangat lah. Kalau dia orang jenis yang tak kisah pasal leather seat, nak ada sunroof lah, nak ada ADAS. Biasa orang macam ni tak adalah nak kata semua, tapi maybe ada yang rasa macam dia orang lagi percaya diri dia orang sendirilah, yang dia orang boleh drive elok, so dia orang tak perlukan ADAS ni. Tapi sebenarnya ADAS tu kita bukannya boleh rely 100% pun. Bila kita drive dengan ADAS, kita still kena drive pakai otak. Jangan drive melulu mengharapkan ADAS tu. Sebab ADAS tu dia hanyalah sistem untuk membantu je. Dia adalah tool. Dia hanyalah satu alat untuk membantu driver tu. So macam contoh dekat dalam S70 ni, aku compare kereta aku lah, S70 3 silinder yang flagship X.
So kereta ni datang dengan ADAS 360 camera. Lepas tu apa lagi? Apa-apalah yang dalam ADAS tu, traffic sign information. Lepas tu ada apa ni, blind spot sensor. So bila aku cakap tools tu ataupun alat, ADAS ni sebagai alat untuk driver tu pandu lebih cemat. So macam contoh, bila kau drive sebelum ni, kereta yang old school lah, yang lama, kadang selalu tengok cermin kan. Kadang tak nampak tau. Kadang ada motor ke ataupun kereta menyelit dekat blind spot. So benda lah tu kadang bantu lah bila orang tu leka. Dia kurang peka bila dia drive, sebab dia dah hari-hari lalu jalan tu kan. So dia fikir okay, tak ada motor, tak ada kereta. Dia dah tengok dia sekali 2-3 kali pandang cermin, tak ada. Sekali rupanya ada. So macam aku pun kadang hadap juga benda tu. Sebab tu kadang setiap kali kalau aku nak tukar lane, aku akan pastikan aku pandang hujung, nak tengok. Sebab itu pun boleh jadi disebabkan habit aku dulu waktu bawa motor. Motor aku ada side mirror tau, tapi aku still pandang kiri kanan. Sebab kadang tak boleh nak rely 100% dekat cermin ni. Sama juga dengan alat. Walaupun ada ADAS tu, kadang dia keluar bunyi sensor, kita still kena check tau. Bukan bermaksud ada orang kat situ. Sebab kadang-kadang sensor tu pun tak betul juga. Ada je waktu yang di mana dia bunyi, tapi tak ada orang pun. Rupanya sebab ada kereta dekat dengan kita tepi. Biasanya ni selalu waktu traffic jam lah, tiba ada bunyi kan. Sebab kereta sebelah kita tu rapat, kita dah nampak dah ada kereta tu, dia still bunyi. So benda tu dia just untuk alert driver yang okay, oi, tengok blind spot kan. So time tu kita akan tengok blind spot. Dan kalau kita dah double ataupun triple confirm tak ada orang kat tepi, then baru tukar lane. Jangan lupa buka signal. Tapi biasanya ADAS yang kat kereta ni, dia ada 2 cara dia activate. Sama ada dia automatic sebab ada orang, tapi selalunya lah dia akan bunyi bila kita bagi signal, and then ada orang kat blind spot. Itu function. Sebab tu pentingnya guna signal ni. Signal datang free kan untuk semua kereta. Tak ada add-on macam kereta BMW tu. Gurau. Tapi itulah, banyak agak orang yang tak guna signal. Lepas tu dia bukannya aku nak cakap orang yang tak bagi signal tu salah juga. Ada je yang bagi signal, tapi bila dia bagi signal tu, dia macam orang tu macam contoh lah. Aku bagi contoh kereta ni nak ke kiri tau, tiba dia bagi signal kanan. So kau macam dia ni nak ke mana kan? Ini 2 lane okey lagi lah. Ini kalau dekat highway kan ada 3 lane 4 lane. Orang tu bagi signal kanan tapi dia ke kiri, pelik. Ataupun dekat simpang dia dah bagi signal awal tau. Sekali kita pun tunggu dia dekat simpang tu sebab nak bagi dia jalan dulu. Sekali dia rupanya dia guna dia tak ikut pun signal tu. Rupanya depan lagi dia punya signal. So kena tipu kat situ. So itu pun bahaya juga. Macam contoh korang kat simpang T, lepas tu ada kereta kat belah kanan, dia dah bagi signal kiri tau. So korang assume okay, dia nak masuk kiri ni, dekat kanan kita lah. So kita pun jalan. Sekali dia langgar kita. Rupanya dia nak pergi straight atau nak pergi kiri lepas tu. Tak ke menyusahkan orang. Signal tu dia orang cakap misleading jadi salah faham. Ingatkan orang tu bagi signal sebab dia nak masuk kiri sini, rupanya depan lagi. Itu pun ada juga momen yang macam baik tak payah bagi signal kan. Sebab membahayakan orang lain. Sebab dia punya signal tu tak betul. So tapi selalunya lah lebih baik bagi signal lah daripada tak bagi signal. Yang selalu yang buat perangai yang signal salah tu tak banyak. Cuma itulah, kena peka lah. Kadang aku tak faham kenapa orang boleh salah bagi signal. Benda simple lah, tolak atas kanan, tolak bawah kiri. Tapi aku tak tahu lah, maybe kereta lain kot cara signal dia. Sebab selalu aku nampak, tak adalah selalu, tapi bila dah banyak kali berlaku, dia jadi macam banyaknya kan. Ni elok lah bagi signal. Dia macam orang ni nak ke mana kan. Dia dah makan jalan. Macam contoh, dia dah duduk kiri, dia nak ke kanan kan. Dia dah makan jalan kanan, tapi signal kiri lah tu. Kau macam dia nak kanan ke kiri kan. Tapi kalau ikut logik kita, dia dah makan jalan, dia bagi signal, maksudnya nak ke kanan lah, tapi signal dia ke kiri. So tu yang macam buatkan kepala tu pening. Aku pun dah lari tajuk lah. Aku dah tak ingat lah tadi aku cakap pasal apa. Tiba-tiba pasal signal. So yang jadikan yang tak seronoknya biasanya
spesies macam ni lah kan. Tapi kalau dalam konteks video yang aku cakap tadi, yang Mamat tu cakap pasal ada certain orang lah yang merosakkan komuniti ataupun culture driving, sama juga dengan motor. Tak semestinya kereta je, ada je motor. Cuma tu lah, bagi korang apa yang membuatkan driving ataupun riding seronok? Macam aku dulu, aku passionate dekat riding motor. Kalau driving kereta pula, dulu aku sebelum ada kereta, aku selalu main sim simulator, sim untuk game-game kereta macam Assetto Corsa, sama juga Assetto Corsa Competizione. Lepas tu ada CarX Drift lah, Forza apa semua tu. Nak kata sim tak adalah, itu macam arcade. Tapi ada juga dulu aku beli sim. So benda tu pun membuatkan aku lagi knowledgeable lah, lagi pandai lah untuk biasakan diri untuk bawa kereta. Walaupun time tu aku dah ada lesen, aku dah lama ada lesen kereta. Cuma time tu main motor kan, so nak kata selalu bawa kereta tu tak lah. Time tu pun tak ada kereta, just bawa motor je. So itu yang buatkan seronok. Dulu aku main Assetto Corsa. Lepas tu setiap malam lah pukul 8 aku akan join server macam server Southeast Asia orang panggil, ke server Asia secara general lah. Dia server, nama dia Shutoko apa SRP. Dia dekat dalam map Jepun, dekat Shutoko. Siapa biasa main Wangan tahulah, Wangan Midnight ke apa. Dia punya map tu realistik lah. So dekat situ aku setiap malam akan drive dengan diorang, macam konvoi. Seronok. Cuma konvoi yang tak membahayakan lah, sebab apa-apa jadi dekat dalam tu, mati ke apa I mean kalau accident ke apa tak mati, boleh respawn, tak masalah. And also jimat minyak kan, tak ada budi apa semua. Kat situ yang kalau korang nak lenjan kereta apa semua tu lah, selalu orang cakap kalau korang nak drive passionate lah kan, pergi masuk track kan. Tapi track mahal tau kalau compare dengan atas highway. Kalau korang drive yang seronok kan, kalau atas highway apa-apa jadi boleh claim insurance kan. Tapi kalau atas track tak boleh claim insurance. Of course ada cara kan, kita tak nak cakap kat sini lah, ada cara nak claim insurance dalam track. Siapa yang selalu main track tahulah. Tapi itulah, cost dia untuk keseronokan compare dengan main atas highway tak sama. So instead, bagi aku, kalau korang nak drive passionately lah, tapi nak jimat duit daripada segi minyak, tol ataupun lepas tu insurans apa semua kan, korang main je dekat dalam sim. Sekarang sim murah gila. Tapi kalau korang dah ada PC lah, sebab sekarang kalau nak buat PC mahal gila, disebabkan AI, RAM crisis, SSD punya crisis juga apa semua. So kalau korang dah lama ada PC gaming ataupun PC yang power lah, high end ataupun mid end pun dah okey dah untuk run game-game simulator macam aku cakap Assetto Corsa. Lepas tu adalah sim lain F1 ke apa ke. Korang just beli sim rig je lah. Korang beli satu yang tempat yang untuk letak steering. Korang beli dulu steering dulu lah. Steering sekarang banyak murah, tapi jangan beli yang macam cikai-cikainya kan, yang murah-murah macam Logitech ke apa. Korang beli yang apa tu yang lupa lah apa tak panggil. Dia brand tapi ada je, Logitech pun ada jual benda tu, tapi yang mahal sikit lah. Yang korang kena beli tier atas lah. Trustmaster pun dulu aku start dengan Trustmaster lah, T300 RS Lepas tu time tu kau ikutkan, patutnya aku akan upgrade kepada Moza lah, Moza R5 apa semua. So biasanya aku recommend sekarang korang angkat yang steering yang macam tu, yang ada force feedback, yang apa orang panggil lah, dah lupa dah term dia. Nanti kalau aku ingat aku beritahu. Aku letak dekat dalam ni, dalam video. So benda-benda yang macam tu lah, supaya rasa lagi realistik. Tapi of course korang tak dapat rasa macam kinetic energy korang dekat dalam kereta kan, gerak apa semua. Itu kena upgrade lah, itu betul-betul dah high end lah. Tapi kita start dengan yang kecil dulu lah. First kena ada PC dulu, ataupun laptop ke yang boleh main game-game macam tu. And then korang beli steering.
And then baru beli sim rig untuk letak steering tu, ataupun korang letak atas meja. Tapi nak feeling kena ada sim rig kan, baru sedap. And then korang main lah. Kalau korang nak drive gila-gila pun korang drive lah dalam game, tak jadi masalah pun. Tak siapa nak kacau. Lagi selamat lagi main game macam tu daripada dekat atas jalan yang betul. Lepas tu ada macam-macam kereta korang boleh try. Tak adalah stuck dengan satu kereta je kan. Dekat dalam game tu korang boleh drive rear wheel drive, front wheel drive, all wheel drive ada. Dulu aku try macam-macam kereta lah. Sonok tak? And nak kata dia realistic one to one, tak adalah. Red light camera ahead. Tak adalah realistic one to one lah. Tapi boleh kata dekat lah. Dekat-dekat lah kan. And then siapa yang sentiasa impikan nak bawa kereta yang mewah macam Porsche 911 GT3 RS ke, nak bawa apa RX-7 ataupun kereta BMW ke apa semua. So itu nice lah. Ni dia suruh kiri gerak ke? Tak kan, ada traffic light. Pening lah jalan ni. Sejak bila dia letak traffic light untuk belah kiri ni, baru tahu. So topik aku kat situ je. Aku tak tahu lah kalau aku borak ni dah melalut ke apa ke. Sebab topik asalnya kita cakap pasal sekarang drive ataupun riding dah tak sonok lah. Disebabkan ada satu orang kan yang dalam komuniti buatkan dia jadi kurang sonok. Tapi kadang orang yang tak ada dalam komuniti tu pun buat masalah agak. Macam standard lah kan, orang cakap normis ada orang-orang biasa yang drive atas jalan ataupun bawa motor atas jalan. Kadang kat situ lah dia buat hal macam ni. Dah kenapa kau nak wrong way? Aduh. Lepas tu ada yang lane hogger. Lane kanan tu passing lane. Tak kisahlah dia dah pergi. Kau dah apa ni, mamat tu dia dah pergi 300 ke 400 ke. Kalau dia lagi laju daripada kau bagi je dia lalu. Kau tepi je lah kan. Tak perlu nak ego tinggi sangat atas jalan. So aku rasa kat situ je kot topik yang aku nak bawa. Dah melalut sangat lah, jauh lah. So maybe tengok next video macam mana. Tengok dulu kalau aku still ada topik nak borak. Tapi sebenarnya aku ada banyak benda nak borak kan. Especially yang case pasal S70 yang buat hal dekat Genting lah, dekat atas jalan. Tapi tak semestinya semua S70 macam tu. Ada je yang suka provoke kan, provoke orang yang bawa S70 ni. Kadang mamat tu tak buat apa pun, lepas tu tiba-tiba dia buat hal kan. Orang yang rakam tu buat hal, lepas tu cakap S70 tu buat hal. Then kata konti killer buat hal. Tak adanya. Tak semualah. Tapi aku boleh cakap ada certain S70 yang buat hal macam tu lah. Ada je. Tapi tak elok lah kau nak generalisekan semua kan. Kadang aku tak ada kena-mengena pun. Aku 3 silinder kan. Lepas tu tiba terbabit dengan orang yang kata konti killer. Kereta ni bukan konti killer lah, MC1 tu je lah 4 silinder. Tapi orang biasa mana tahu apa-apa kan. Dia tak tahu apa beza 3 silinder dengan 4 silinder. Tu dah, aku pun dah cakap banyak sangat. Kita continue next episode lah kalau ada. Alright, bye.